menyambut ketibaan hadirin majlis sidang pemilihan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita semua sihat dan dirahmati Allah selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Bagi menyambut ketibaan pasangan pengantin ini, kita sambut dengan selawat tasbih. Bukan dipasang di Tanjung Selasih, pasangan pengantin segera melangkah meniti laluan ke mahligai kasih. Hadirin majlis dengan ini mempersilakan Ali Syahid bersama pasangannya Nur Najil Fitri untuk berada di meja beradab bagi santapan diraja. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Majlis juga ingin mempersilakan ibunda dan ayahanda kepada pengantin lelaki ini untuk berada bersama dengan pasangan pengantin
lain bagi acara seterusnya, iaitu acara makan beradab. Silakan. Para hadirin dari Raub menuju ke Pontian terus pula ke Kuala Polis, harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Para hadirin, firman Allah di dalam surah Al-Rum ayat 21, maksudnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, serta dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung kepada pembinaan sebuah ikatan suci, yaitu perkawinan. Hadirin, majlis bilang pada hari ini adalah bagi meraihkan pasangan mempelai, yaitu yang berbahagia Adi Syafiq dan juga Nadira sebagai raja dan ratu sehari bermata hati kedua-dua keluarga tercinta. Tuan-tuan dan puan, burung nuri hinggap di balai oleh Seri Buatan Pak Tua, tempat berehatnya rakan dan tahunan. Duduk tersenyum kedua mempelai, mengadap tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Bagi memberkati lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kau kurniakanlah kepada kedua mempelai ini ketenangan, kebahagiaan serta jiwa yang tabah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan-godaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bekalkanlah mereka dengan kasih sayang sejati, perasaan belas kasihan yang hakiki, tekad dan usaha yang tidak mengenal benar, tawakal kepadamu yang tidak mengenal pasrah, kesetiaan antara satu sama lain yang tidak mengenal sanksi, ketaatan kepada kedua orang tua mereka yang tidak akan sesekali mengenal derhaka, dan keimanan kepadamu yang tidak akan sesekali mengenal ingkar. Ya Allah, kekalkanlah kemesraan dan cinta kasih antara mereka. Pimpinlah mereka di jalanmu yang lurus dan jalanmu yang sebenar. Penuhkanlah hati mereka dengan cahaya Rabbanimu yang tidak akan pernah malam. Lapangkanlah hati mereka dengan limpahan keimanan, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Suburkanlah jiwa dan hati mereka dengan pengetahuan sebenar tentangmu. Semoga penguasaan hidup yang dibina ini berkekalan hingga ke akhir usia, serta dikurniakan zuriat yang soleh, solehah, penyejuk mata, penyejuk hati, yang menjadi esek di dunia dan juga esek di akhirat buat mereka. Allahumma ya Allah, dengan penuh rendah hati kami ingin memohon kepadamu ya Allah, sekiranya masih lagi ada pada diri kami ini kelemahan dan juga tombok dosa, maka janganlah ianya menjadi penghalang kepada tertunainya doa yang terlebih dari hati yang ikhlas dan dari jiwa yang sentiasa mengharapkan keredaan serta keampunan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar.
kasih rombongan keluarga Cik Omar kita. Dan terima kasih juga kepada semua yang ada di pos sampah. Terima kasih. Okey, kita boleh mengambil juadah menu-menu utama dan juga menu sampingan kita dan kita boleh menikmati juadah kita. Okey, kita mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Selamat menjamu selera.